boleh buka kedai dia sendiri. Buaya. Ada hanya 3 spesies sahaja ya. Yang pertama buaya air masin ini. Ataupun kita panggil buaya laut. Yang biasa korang nampak dekat laut tu buaya air. Macam tu je. Okey. Kedua, kita tengok saiz badan dia. Okey, biasanya kebiasaan buaya betina dia lagi kecil lah daripada buaya jantan. Buaya betina dia tirus sikit. Buaya jantan dia akan gemuk. Sini batang. Tengok ni. Dia gaduh dengan jantan, jantan dah attack dia. Jadi dia kena masuk ward lah. Dia tengah terima. Pegang dia. Nama apa dia ni? Kuda. Kedai lah. Sini. Mama, sini. Ramai yang anak cik. Ya Allah, meski. Tahun. Tak tahu. Boleh ada banyak bentuk. Saya. Okey, ini. Bukan babi, ini apa? Duduk. Takut ke? Ulu kat dia. Tapi mana tak boleh? Tak, awak angkat satu je. Letak je, dia tak gigit. Macam tu je. Cepat. Hana. Letak je, letak. Dia tak gigit. And as the ball is overrun right out of the end, finally back to Mr. Biswan. Wow. You better pay your attention here, yeah? It's going to be tough for you this time, yeah? You don't push it anymore. Oh, now stop. Alright, now, let's see whether our professor is still able to guess correctly. So, yang mana satu kali ni, Professor? Are you sure? Yeah! Nicely done. So, ladies and gentlemen, eagles actually is a very unique bird. Why? Because if you look closely, the whole body actually is covered by the soft fluffy feathers. It doesn't have any flying feathers, means that eagle is a flyless bird. Having a very long leg, even wearing a lipstick on their feet. So, flamingos, they can be found here in the watery area in the African country. Ada kapal satu jantan, 2 betina. Sebelah kanan ada satu ekor yang ternok daripada South Africa, Indonesia. Sebelah kanan ada satu ekor jirafah. Ini jirafah kita panggil Brownie, yang punya umur 22 tahun.